tu. Zaman dulu lain. Nak kata kita tak sezaman, memang tak sezaman lah. Tapi zaman kita dulu, cikgu-cikgu masih lagi boleh membantai kita kan? Betul tak? Dia kan Maksudnya merotan lah. kita orang dia sebenarnya bantai lemah lembut. Lemah lembut manja-manja je, bukan sampai patah riuk ke apa ke. Relax je. Ni sekarang dah tak boleh dah tak boleh pukul dah kan? Tak boleh. Tengok makin lama makin lemak kan budak-budak Mak ni. ayah datang rumah kot. Masalah sekarang mak ayah yang backup anak. Mak ayah datang sekolah tanya kenapa pukul anak dia. Yang paling tak tahan sekali, kenapa anak dia kena padam papan putih. Padahal time sekolah kita dulu Betul. paling suka sekali nak padam papan putih tu. Tak tahulah kenapa excited sangat kan. Aduh. Dia kita rasa macam dapat membantu cikgu kan. Tapi yalah, kita tak tahu kenapa family